Lepas dia Dil. Dekat rumah lot lama. Gila bercakap tu. Timah tunggu dekat ni Timah. Kat garaj. Kita orang game kereta. Mana Long? Pantau je pergerakan perempuan tu. Long tu siapa? Long. Cuba terangkan kat abang. Long tu siapa pula? Long Long tu orang bawahan Tapi adik ingat guys sebelum ni. jangan THC dekat sisi minyak ataupun apa. Dan ni? Itu kawasan orang awam. Ini betul ke korang ambil dia ni? Dengan Jamal Kenapa dia diam Tesla biru hitam ni kita Betul-betul. Aku Syafiq lepas dengan Menung. Tadi kita orang ambil dia dekat ni. Pokok. Tak gelak dulu. Korang Mana yakin? korang dapat ni? Macam mana Dapat korang dekat dapat? Timah dekat belakang Longkai. Timah, naik sini Timah. Memang budak ni. Kita orang sampai budak dia gerak dia seorang dekat kita. Aku tak nampak muka macam ni tadi. Orang pakai mask pun bukan pakai mask full. Aku tak tahu. Pergi mampuskan dia. Ni sekarang ni abang nak tahu benda lebih lagi. Apa benda yang abang tak tahu lagi? Dia cakap semua benda tu salah faham. Okey. Dan daripada side dia apa yang dia faham? Dia fikir adik yang buat semua benda tu. Disebabkan apa? Disebabkan jawatan. Dia fikir adik yang upah orang Macam mana info? untuk tuduh dia. Lepas tu sekarang Dia ni fikir kena adik kuasa ni lah. jadikan dia sebagai kambing hitam masalahnya. Kami hitam dari segi apa? Sylvia hitam ni siapa? Semua daripada JM fikir dia yang bunuh anak kepada ayah Wang. Merah Tapi Tapi sebenarnya bukan dia. Bukan adik. Apa ni ya? Cuba tengok perempuan Tapi masa tu adik tak ada pilihan. Adik tak boleh nak bawa dia. Sebab dia tengah mabuk masa tu. Dekat tank merah Adik just protect diri sendiri je lah. Tanya yang lain, tanya apa J ke? Abang fikir adik tergamak ke nak buat macam tu? Apa nak ambil ke? Mana dia dekat mana? Kawasan mana? Dia dah Dan gerak sekarang ni dia dah attack daripada kau, kawasan dia sebab yang salah faham. selamat. Belum pergi. Ya. Belum lagi Tapi confirm itu memang betul budak dia. Korang confirm? Confirm dia turun Kau daripada dah bagi tahu benda yang sebenar? Rover tadi. Apa dia? Okey. Korang Kau dah bagi tahu benda yang sebenar kat dia? dapat dia keluar daripada Tak kawasan guna tu. pula bagi tahu. Semua orang dah bagi tahu. Kau dapat. Tapi dia dengan kepala dia je. Sangat Dia nak main tahi juga? Pun gerak ni. Benda pun dah lama lah bang. Jadi dia fly sini semata-mata nak buat macam ni kat kau. Adik tak tahu. Dan adik boleh pastikan. Pastikan apa? Ramai orang dengan dia. Dan dia bukan orang yang jenis cakap kosong. Stem merah putih ni siapa? Kau tahu tak dah berbulan-bulan Budak dia. aku menghadap dia. Aku ingat Sebab dia ikut aku sendiri yang buat tahi tu. Nice. Bagi hantar info balik Nice. Okay. Aku tak expect itu dari kau. Kau nak cakap ya apa ke? kat Nak saya tengok ke? sekarang ni? Mustang tu Tengoklah diri kau. dekat sebelah. Engkau nak berhasil dengan aku. Waalaikumsalam. Kau nak fikir buruk pasal Bos. aku. Bos je. Yang fikir buruk jugalah yang sampai. Yang tu tak tahu siapa. Aku rasa pun budak dia juga tu. Sekarang ni abang Merasa sikit yang pun tak percaya lain dengan tu adik kan. tau. Merasa diorang Sikit pun tak pergi percaya dating dengan dekat adik. belakang ni lah. Dan kau percayakan Sekarang aku. adik ni siapa? Dan sekarang ni kau percayakan aku. Kalau kau percayakan aku, Tak, kalau kau masalah percayakan dia aku, semua benda kau cerita dekat aku. Bukan kau rahsiakan semua benda dekat aku. Aku macam semua senyap bila aku tanya. Ya, korang Kau kena faham bagi tak? tahu cepat doh. Please lah. Kalau kau ada adik banyak, aku tak kisahlah kau ni. Masalahnya kau ada kau seorang je. Okay, tak apa. Awal dah. Kalau kau mati, aku tak ada siapa-siapa dah. Sekarang ni Aku rela mati lah kalau aku menyusahkan kau bang. Aku rela mati kau tahu. Itulah kau. Kalau kau rasa aku menyusahkan kau tak apa. Engkau ni Aku rela penuh mati. dengan ego engkau. Yang motor. Kau sedar tak benda tu? Kau tak nampak ke yang aku ni sayang kau? Di dalam tu lagi. Cik naik kereta apa cik? Korang ada. Kau tak nampak? Kau buta? Korang tadi ambil dia budak seorang. Tapi tak tahu. Aku tanya kau ni.
Tadi Aku cik tanya- naik kereta apa kat stesen Ke minyak? kau buta? BNW. Teruskanlah. Ingat Kereta ego kau. kita. Macam kereta Pak Teruskan. Wan tadi. Ada siapa punya kereta tadi ada naik. Oh, Mercedes ke? Mercedes betul. Dengan J. Oh, dengan aku ni abang kau. Tak ada benda pun yang kau nak ceritakan kan. Lepas tu kau cakap aku tak percaya dengan kau. Nak terangkan. Kau tengok tadi kau. Mana aku nak terangkan? Jadi, aku nak kau orang tenang. Ash, tenang jap. Bagi dia tenang jap. Tak, aku ego. Kau tu yang ego. Lari je. Lari. Tak habis-habis dengan lari. Mana ni? Aku tak faham. Salah ke kalau aku nak tahu apa benda yang jadi? Tak elok lah. Aku dah habis elok jangan lah. jangan sampai dia libat dengan ramai lagi orang tau. Dia libat ramai lagi orang, benda lagi parah sekali. Faham? Aku rasa Aku nak kau uruskan Alisha. Garas ini Ambil tahu siapa dia. Pula belakang. Kang dia tak dapat Alisha ada kacau orang lain kang. Ni dia tengok anak aku ada. Jadi titik anak aku dah terbuka. Aku, Sally dah terbuka. Kalau dia libatkan semua, macam mana? Dan ni akan jadi benda besar. Faham? Baik Teko. So aku nak kau ambil tahu dan selesaikan cepat benda ni. Apa-apa kau kena update kat aku. Sekarang Alisha mana? Sana. Biar dia cool down dulu. Ni. Okay? Apa ni? J. Kau bawa Teko ni balik lu. Aku minta maaf Teko. Sebab serabutkan kepala kau lagi. Mana je? Kereta je? Siapa kata pakai kereta ni? Mas ni? Bawa Teko. Semua sekali. Hari dengan adik. Kita cik Cik, kerja kau? Ya, Teko. Bawa Teko. Bawa Teko dengan family. Cik pun 4 orang tu je. Sekejap, tunggu adik-adik jap. Pecahkan. Nanti yang tu duduk dengan aku. Bagi ni. Okey ke? Leman. Nak dengan Ash. Ni. Yang lain cuba penuhkan kereta jap. Ni Leman. Sebab Taiko tak ada kereta. So siapa kereta jangan kosong. Ada tak? Ada tak semua? Aku kosong 3. Mana? Mai sini depan. Depan. You okay? Kereta mana kosong? Tu belakang. Kereta ni kereta Ahilak pakai lempat ni. Ya. Ayo kau, di mat ni kau. Di mat ni ada 3 kosong. Ngam. Depan tu kan kereta tu. Ni. Ash. Di mat kosong. Ni grey. Mana grey? Ni kereta. Mana grey? Grey? Grey mana sayang? Ada. Grey naik kereta mana satu? Seorang lagi. Mana kuning? 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 Mana kereta? Kuning kereta siapa? Kuning mana pula? Roger balik radio. Kuning kereta siapa? Negatif, tak tahu. Grey? Grey kat mana? Kuning? Salam tu dia. Kuning apa? Mata train. Ya salah. Nah. Grey kat atas train Dia lah. superhero lah Jom Grey. Let's go. Baby. Tak naik. Tak boleh gerak. Jom. Tak apa. Sini. Next ni jom. Cik, aku minta maaf. Yang mana ni? Tak apa. Relax. Orang tu body. Teko J, aku salah. Episode streaming, terima kasih. Mana pula pergi Grey ni tadi ada? Mana dia? Okey. Ni dalam kereta dah. Ya salah. Teko dah boleh Teko masuk kereta Teko boleh balik ke rumah Teko. Tak mas tu boleh. MBJ? Ya. Sihat Okey. ni? Okey. Sudah sihat? Okey. Boleh. Dah makan ya? Dah makan dah. Mana Put? Macam tu sekali ya, topian ya. Naik motor. Put, jom Put.
Macam terbawa-bawa je action yang kat sana. Tinggal je lah. Mana faham. apa lama sangat. Itu di mana? Kau macam ni tengok. Kereta. Biarlah kita orang kapal man. Dia mau dia. Jangan risau. Ni nanti harta cik akan jadi kat Puteri. Ni nak apa je? Dah lari ni. Ni apa? Aku ada kereta aku. Ada kereta. Kau macam ni? Kau okey? Tak apa. Okey, alhamdulillah. Apa ni? Ada tak okey? Kau dengan siapa? Orang lah. Kenapa kau seorang-seorang? Ha? Aku memang alone je. Aku memang alone. Kenapa kau alone? Ha? Panjang setir je. Panjang? Tapi aku okey. Ya ke? Ke sebab kau tak dapat kerja macam ni? Tak ada lah. Mana kau ni? Okey lah. Serius. Betul lah? Aku rasa Betul okey ke? tak tahulah. Kenapa Apa jadi sebenarnya ni? Mari kita gerak kat dia orang. Ni. Teko tadi. Mana budak-budak ni? Dalam tu buat apa? Pak Wan dekat mana Pak Wan? Ada dekat longkai pada Tobe. Menuju. Aisyah dengan abang dia. Ya. Culik, tak tahu. Nak balik. Ya, aduh. Kau langgar je. Macam mana? Aku turun kat sini lah. Jom. Tak payah. Aku nak jumpa orang ni. Tadi cakap nak cerita senang. Jom sampai main kereta jom. Selamat. Oi. Sekejap. Hello? Ada satu ni. Sekejap Tu kereta depan tu. Biasalah kat Ipah kan dah biasa ni. Macam nak kereta ni? Apa? Oh, okay, fine. Masuk lah, main lah. Dah. Masuk main. Sekejap. Air pun tak boleh. Apa? Cakap sekali. Man, masuk man. Pergi mam. Hello? Ya? Apa? Pergi mam. Nak dengar cerita seram tak? Cerita seram? Dah. Diorang nak pergi bercerita cerita seram. Masuk kereta Takut nak ikut lah. Masuk man. Masuk. Cerita seram kat mana? Tak tahu kat mana. Diorang tengah dalam perjalanan lagi. Masuk kereta. Dalam perjalanan lagi. Nak ikut ke? Kumak kami mulut tu. Masuk. Boleh juga. Boleh? Dah tutup. Dekat mana Sekarang tu? kat mana? Asal. Masuk. Alamak. Setengah jalan nak sampai resort dah ni. Ya, masuk kereta Oh ya? Kami berzikir apa? Itu tak apalah. Dia pergi ambil Raya lah. Okey. Okey, baik. Guys. Nak pergi bercerita kat cerita apa? Cerita seram dekat mana? Pergi cerita dekat hantu. Kat rumah. Rumah mana? Rumah kita lah pulau. Okey. Malih. You banyak rumah ke? You mana orang? Dia marah lah aku. Dia marah. Aduh.
Malam pulang di Sini. Dia orang nak cerita kat rumah lah. Kat rumah. Oh, okey. Ni apa? Jom. Kalau you pun kenapa pakai baju? Sudahlah, dah habis dah. Oh, dah habis dah. Tak apalah, rumah baju tinggal kat rumah tadi. Baju tinggal kat rumah? Tak bawa spare. Faham. Tukar baju kat rumah je. Mana yang lain-lain? Saya seorang-seorang ke? Diorang dah balik dulu. Oh, diorang tinggal cerai kat situ lah. Sekejap je buat keluar bot. Malam bintang. Gerak lu, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal iya. Sekejap buat je. Baik duk. Ni, rehat. Aku 4:30 dah. Maaflah, basah seketika. Dah tak jumpa boyfriend Suraya hari ni? Dah. Hah? Dah tak sama dah. Apa? Suraya? Nino. Kat ni. Betul. Baru je 2 hari lepas katanya dah get back. Panjang ceritanya tu. Okey. Pendekkan cerita dia. Tak boleh diceritakan lagi tu. Tak boleh diceritakan lagi. Belum bersedia nak ceritakan lagi. Faham. Sama tak? Apa yang dibuatnya tu? Kan? Bukan main. Kau? Stres aku siap. Stres ke? Hello? Confirm. Settle. Okay, dah. Aku nak kisah okok. Okay, kau tolong feed aku. Tolong feed aku. Serabut. Tolong feed aku. Apa yang serabut ni? Hello? Aku serabut. Banyak benda serabut. Sekejap. Nak dengar cerita hantu tak? Cerita sambil-sambil tu. Aku pasang lagu background horror Tak, sebelum tu tunggu ni. Ada Lali, Mel, Apek, Baroba. Diorang ada cerita hantu tu. Diorang nak cerita. Boleh. Cantik. Pukul 4 pagi. Pukul 4 pagi. Ya, betul. Okay, bagi aku Pergi berasal lu. Pergi habis lagi. Ingat, jaga kesihatan Dah cukup masa tidur. Engkau tu. Aku sampai dapat call. Malah bangun. nak cakap orang tua. Aku malah nak cakap orang tua. Oh, bangun. Tidur pukul 2, pukul 1 pagi. Teruk je ni. Sekejap kalau. Mana Suraya tadi ya? Sayang pula dah. Sayang. Apa? Tak. Salah panggil Suraya. Ya. Macam tu. Suraya. Macam mana nak mulakan Tapi yang pendek tu jangan pipi tempam lah. Biasa je. Tak yang tu. Nak minta tolong sebenarnya. Minta tolong apa? Dia tak Suraya nanti masa Suraya nanti free lah. Nanti Suraya free lah. Kejap. Apa dia? Ulang balik. Maaf tak dengar. Nanti Suraya free lah. Suraya free. Dia suka beritahu.
Seraya bila Seraya pilih ha? Nanti nak Nak apa? Nak apa? Nak ajak dah sampai dah. Nak apa nak minta tolong apa Suraya dia? teman J. Teman Teman ke mana? Teman J buat lesen. Teman buat lesen. Boleh. Nanti Suraya free lah. Boleh je. Nanti apa-apa call je Seraya. Mana je malu bukan tahu lah macam serba salah ada nak call lah, jadi segan pun ada kan, malu ada jadi dah call je lah. Benda pun number dah ada, call je lah. Nanti boleh ajak Seraya lah pergi buat lesen, teman buat lesen. Boleh je. Sebab tadi kena saman dengan JPJ. Jadi lesen lesen tak ada. Lesen tak ada ke tamat tempoh? Lesen tak ada. Tamat tempoh. Memang. Tamat tempoh. Jadi je renew. Nak ajak teman lah sebenarnya pergi ni. Boleh je. Tapi waktu Seraya apa ni? Waktu Seraya free lah. Okey. Boleh je. Boleh call je, okey. Boleh call lah. Boleh. Betul ke? Ya. Tak tipu langsung Ya, nak air mana? Kenapa? Saya dah second call je. Yelah kalau macam tu, makasih lah Seraya. Siapa punya Heli tu? Doktor. Doktor Seraya. Dia Kalau apa-apa nak teman ke nak minta tolong call je saya, okey? Maksudnya boleh lah. Dekat teman tu tak apalah, okey je. Terima kasih Seraya. Terima kasih kerana sudi teman J nak pergi buat lesen. Sebenarnya J pun tak tahu sebenarnya nak minta tolong mana-mana perempuan kan. Jadi jangan risaulah. Okey. Seraya dah makan dah? Saya dah. Dah? Burger minum ada? Ada. Baru je restock tadi. Je. Je punya burger banyak lagi ke? Ada. Burger ada. Burger ada. Lapar lagi ke? Burger ada. Burger ada. Ada. Tu dah ada tu. Cerita seram dah ada ke? Cerita seram saya nak pergi dengar. Pergi lah. J duduk sini kejap.
Kenapa pula? Main lah. Kejap lagi lah je kau pergilah kat sana. Encik yang bawa Suraya. Takkan Suraya pula pergi. Tadi je nak bawa Suraya tadi. Ingat ke dia nak pergi bercerita tu tempat lain? Sebab tu nak je nak pergi ambil Suraya tu. Jadi tapi kan macam pelik lah hari ni. Kenapa ya gagap-gagap ya? Mana ada gagap? Apa dia ni Suraya? Suraya sepatutnya tidak. Ni siapa ni? Ni siapa ni? Adik Aril. Kenapa Aril? Kenapa Aril? Tak ada. Ada macam mengganggu tak tu? Cepat sini lah. Kau nak bercakap sini atas sini. Kenapa? Dah. Ni aku tengah nasihat agak kau ni. Kenapa? Kenapa? Agak apa hal? Adalah dia jangan duduk seorang-seorang lah. Aku cakap dia hati-hati dekat luar sana. Duduk ni. Kau macam mana? Kau Aril jaga akak kau seorang-seorang macam tu. Tak, Aril kan ada tugas Aril sendiri tu. Adik dia tak ada siapa nak dijagakan. Kenapa? BJ nak jagakan ke? Jaga apa pula kau ni? Apa benda kau cakap ni? Aku ketua kau sekarang. Kenapa? Kenapa garang tiba-tiba? Garang tiba? Bila? Suraya. Kenapa Suraya buat macam tu? Tak apa. Macam mana adik? Macam mana? Ni tak habis lagi ni. Tak habis lagi. Bakar je kontrak tu kak. Sekejap adik makan. Kenapa? Bakar kontrak? Kau pergi sana. Dia ni kontrak pula Siapa kontrak? Tadi sebenarnya saya ni sebenarnya tengah cuba untuk lakonkan nanti orang kata apa? Orang kata apa nak nampak macam tegas lah. Tak. Lama. Dah tarik ke ni? Suraya, angkatlah call dulu Suraya. Pergi situ dulu ya. Saya lagi ni. Ni Pak Wan call. Sekejap. Saya nak pergi ni. Ahmad je. Hello. Baru dengar je. Mana? Yang ada story dekat sini Syok. Apa dia? Ada story dekat sini Syok. Ada story kat sini Syok. Guna. Okay, kau beli permanent ke? Beli permanent. Aku nak simpan barang boleh? Boleh. Tapi aku letak yang bawah-bawah sekali. Kau nak beli rasa macam sayang tu 90k. Apa dia? Tapi kau tengah busy ke? Aku Besok mak sekarang. Okay. Tak apalah kalau macam tu. Cin ke? Tengah cin ke? Cinta apa ni? Bucin. Adalah. Mana kau ada bucinnya? Aku dekat rumah ni. Betul Dedek? Tak. Dedek siapa pula? Dedek lah. Siapa lagi? Kau kan kawan dengan Dedek? Dengan Cak Doktor pula korang ni. Duk main cakap kan dengan Cak Doktor. Dah tinggal. Buat apa lagi nak kejar? Aduh, aku ingat aku lawak-lawak betul punya. Tak apalah. Bucin. Jumpa esok lah. Okay. Bye. Alright. Alamak. Melepas. Abang tengah tukar baju ni kejap. Kenapa? Dengar tak? Dengar. Sihat tak? Sihat Alhamdulillah. Dah sorok macam tadi. Macam masa radio dengar macam sakit ya. Kita okey? Okey. Kenapa? Ada saya tanya takut je saya tak sihat ke apa. Dia tanya. Kejap. Aku tengah cari orang ni. Tapi cari orang. Kejap Okey. Tak boleh cari.
Mana dia? Alamak. Mana dia? Tak jumpa ni. Dia dah gerak ke? Dah fly ke? Ji, bocor je. Ah, bocor. Dia dah gerak ke? Siapa yang dah gerak? Siapa yang dah... Oh, tak ada apa, tak ada apa. Alamak. Alah. Aku rasa dah gerak ah. Betul ni. Rasa dah gerak ni. Mana Suraya tadi? Aku rasa kalau aku nak call memang tak. Aku rasa siapa pula macam mana ni? Macam mana ni? Matilah macam tu je. Lagu dah keluar. Okey. Ceritanya berbunyi macam Man, ni. luar cerita lu cerita lu Man, padan-padan. Padan-padan Cerita liar lah, jangan cerita leka-leka ah. Tak. Ini bukan leka-leka, ni betul-betul punya. Belum. Okey. Satu hari dah beli RPM kan? Dah, ni memang time dia ni. Okey. Oh, tak perlu cakap ni ah. Tak perlu. Tak perlu. Jaga aku. Letih. Wah, Sally. Wow. Sally, wow. Wow. Okey. Wow. Alamak. Duit ni. 3-4. Apa dia? Apa kenapa gelak? Aku cakap 3-4. Macam umur 3-4. Yelah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cerita seram dia berbunyi macam ni. Ni paling tu. Okey, cerita dia seram ni memang betul-betul seram ah.
Ada tahun kira benda ni baru jadi sebelum PKP hari tu lah. Aku ada ikut seorang. Sekejap. KP tu apa? KP tu apa? PKP kapil lagi tu. CO. Okay, aku ikut seorang Kena ambil angin kat luar jap. macam perawat ni tau. Dia kira first time aku ikut orang yang merawat ni kan. Apa dia? Kenapa Seraya? Kenapa Seraya kat situ? Alamak. Nampak aku ni? Nak dengar cerita hantu ke? Nak dengar cerita ni ke? Nak dengar ke nak baca novel Novel. Kalau baca novel pun okey juga ni. Nak baca novel ke nak borak? Alah. Kalau nak borak aku nak cerita pasal apa? Tadi pun gagap. Asyik baiklah. Aduh, J. Macam mana ni, J? Hai. Okey. Bawa. Saya dah makan. Tak boleh, tak kena. Tadi aku dah tanya dah makan tu. Okey. Mana? Okey, contoh. Okey. Okey. Seraya, anak pergi mana? Kenapa dia tak ada? Okey. Okey, mana? Mana pergi mana? Hello. Okey, Seraya. Alamak. Ni jangan surut dalam batu tu. Ni batu belah batu bertangkap ke telinga orang? Apa tu? Tu. Macam ular. Mana? Ular ke tu? Oh, bukan. Mana? Menyala merah tu kan. Mana? Simpan. Tajuk. Simpan. Tadi Seraya tak ada dengar apa-apa kan? Adalah dengar sikit. Saya dengar apa? Saya dengar nama Seraya je tadi. Tak tadi je tengah ni tadi pokok tu. Kalau saya okey sini. Okey, sini. Okey, kalau saya nak tahu ni pokok ni sebenarnya tadi Jip tengah baca novel kan. Lepas tu duduk depan pokok ni. Jadi dalam novel tu dia nama ada seorang perempuan tu yang perempuan yang jual apa? Jual kuih pau kan. Kuih pau tu kan. Kuih pau tu nama dia Seraya. Jadi dalam cerita tu yang ada seorang lelaki tu dia membeli dengan makcik tu. Makcik tu nama dia Seraya. Makcik yang jual kuih pau. Mana satu ni? Makcik yang jual ke makcik yang beli? Makcik tu ada perempuan makcik lah. Makcik nama dia Seraya.
Jadi J tengah membaca lah novel tu. Kebetulan J anggap macam pokok ni macam Suraya lah. Macamnya Suraya tu makcik tu lah, bukan Suraya ni. Macam Suraya dalam novel tu. Okay, jadi novel tu mengisahkan apa? Sebenarnya novel tu sebenarnya novel tu mengisahkan apa ni, dia imamku. Dia imamku. Yang seorang nama Budin, seorang lagi nama Humairah. Tapi dalam cerita tu Budin ni suka makan kuih pau. Selalu dia pergi beli dekat gerai nama makcik Suraya tu. Betul. Jadi J tadi membaca. Kan J kan tak pandai sangat. Jadi membaca lah buku tu yang sampai tu keluar nama Suraya. Suraya datang tadi. Kebetulan lah. Okey. Jadi Ahmad rasa macam nak kena minum air lah agaknya tu kan. Okey, kejap. Saya. Tarik nafas. Okey. Bos. Tarik nafas. Bos. Rasanya kena duduk depan sana lah Suraya. Duduk depan sana ya. Okey. Sambil memandang laut kan. Tapi orang kata kalau memandang tepi laut ni sejuk. Suraya sejuk ke? Sejuk ke? Tapi Suraya dah biasa dah. Ada sejuk pakai ni. Nak pakai baju. Alamak. Dia ada baju tebal kalau nak pakai. Tak apa. Okey. Ini ke? Betul. Jadi kan? Jadi macam mana okey macam ni. Allahu Akbar. Apa ni? Okey, tak ada. Okey, sebentar. Okey. Apa aku nak mula kan? Nak mula macam mana ya? MJ? Ya. Dia macam ni. Cerita dia. Apa tadi? Ya Allah. Tadi ingat Suraya. Aduh, tiba-tiba tak ingat pula. Macam ni, okey. Kalau MJ nak pergi buat lesen esok, nanti call je Suraya, okey? Sebab sekarang Suraya dah ngantuk. Suraya nak pergi masuk tidur dah. Boleh ke? Boleh. Okay, esok call je. Tahu apa-apa call je. Besok kerja? Bukan. Maksud? Maksud? Macam ni. Rasanya lah kan. Kalau Suraya kata cakap macam tu, okeylah. Nanti call je. Suraya dah ngantuk dah? Apa dia? Suraya dah ngantuk dah? Dah ngantuk dah ni. Dah tak boleh dah. Saya masih tidur dulu ya. Tapi jangan lupa rehat. Baik. Jadi tak ni lah. Tak lupalah rehat tu. Okey. Saya gerak dulu ya. Baik Suraya. Jaga diri Suraya. Baik. Good night. Good night. Bye. Bye.
Alah. Salah. Oh, damn song. Alah, lepasnya hari ni je. Macam mana? Macam mana kita nak ni je? Come on lah je. J. J. Ah. Hey. Oh. Ya. Baca novel. Apa? Novel kata apa? Novel Alkisah. Dedek. Ha? Dedek ikut kawin balik umur. Ya? Gila ke? Dah. Demo ni biar nak kawin dengar ni. Apa? Tak ada gapo dah. Tak ada gapo. Apa? Gaduh lah. Bocor ke apa? Dah. Tak ada gapo bang. Beres ke tak beres? Tak beres dah. Tak beres dah. Tak ada gapo dah kahwin dengan dia. Biarlah dia. Cara molek ke? Cara molek. Kenapa? Tapi dia Steve family dah, okey. Dia nak balik boleh tak? Dia family OMC kan? Tidak kan? Dia lepak-lepak gitu lah. Geng-geng email semua. Tak ada masalah lah. Untuk dia, kawan check background dia tak ada masalah lah. Sebabnya dia ni kakak kepada Indah. Dan juga kepada adik-beradik kepada Tima. Jadi bagi kawan tak ada masalah pun dia mari sini. Sebab dia ada kaitan dengan adik-beradik dia yang ada kat sini. Dan kawan pun tak ada bersimpan dendam ke apa, tak ada lah. Kalau gitu kat beres ya. Dia takut juga tu kawan macam balik lah. Timah pun ada situ. Timah ada ke apa tak mungkin lah. Tak ada masalah.
Dia orang kata apa? Kau tidak menyoal lah apa-apa lah. No problem lah abah. Jangan risau lah. Kau boleh tanya dulu. Beres. Demo ni nak balik dia kan? Nak tidur ke? Dia nak baca novel benar ni. Novel boy sedap ni. pergi sana pula. Baik. Nak sela-sela ni. Dah lagi ni. Habis sebelum tu kau nak pergi interview ni benarnya. Kau buat apa dah interview dia? Dia Demon dia kena interview Tak tahu pula kawan kena interview. Dia kawan dah mungkin sebab kawan ni lama dah kot. Moga orang lama. Dah. Kita tak tahu lah pasal interview tu tak tahu lah. Kena interview? Pula boleh. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya dah beli dah. Panjangnya hidup aku ni. Tak kena adab. Ji, kalau lah aku ni gagal, aku lupa tadi cerita pasal Ji. Mana kat ipar aku lah. Great. Hello, Jay Mana? Lam, nak tidur dah? Kenapa? Sinilah kejap. Ada apa, Jay? Apa, Jay? Kat mana? Rumah. Royak sini tak boleh, Jay? Gitu. Dek, adik duduk sana, dedek sini. Dedek. Royak sini tak boleh? Okey. Relax dulu. Betul. Relax. Yalah. Relax. 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 Pukul 4.45 relax. Mana? Tak ada pun je masuk ni. Melek dengan Grey ni. Melek? Lah. Kenapa je? Jay, koyak lah kenapa? Tak nak tidur dah ke? Nak tidur dah lah. Tak nak baca novel cowboy ke? Grey pun nak ajak. Kenapa semua baca novel ni? Baca novel tu seronok. Ala-ala tu kat ipar ada, kat ipar tolong baca lah untuk kita orang. Baca apa? Novel cowboy. Betul, novel tu best. Ke nak suruh Taiko baca? Tak. Aunty tak baca novel yang tu macam cerita macam tu. Tapi cerita ni dia macam macam tu lah. Cerita the best lah. Ada cerita tentang Nona Flora. Cerita tentang Tuan Ate. Ada Tuan Ate? Lalu dekat negara ni batuk. Tapi dalam buku ni tulis nama dia Tuan Ate. Tuan Ate lah. Yalah maksudnya nama-nama yang pelik-pelik lah. Ada ni lah. Ada dedek lah tadi. Pergilah. Tengok dedek. Dia nak buat apa? Dedek, ada dedek. Kau nak tidur dah ke? Apa? Dia tak ada apa. Nak buat apa? Betul. Bagilah je. Gila. Rasa nak freedom jadi juga. Nak tolong bacakan Seorang je nak buku freedom. Je pun nak freedom juga. Dia teman kamu tidur. Freedom? Jam? Terima tanpa sedar ni. Ni Taiko ada ni. Alah-alah Taiko ada. Ke Kak Ipan nak serve Taiko?
Ni si Kak Ipan je ni dia nak minta tolong dia baca novel dekat J. Betul. Dah lah, lepas tu Grey pun memang masa yang sama, benda yang novel yang sama. Grey pun nak nak baca novel yang sama kak. Novel apa nak tajuk dia? Nusantara katanya. Oh, kita nak mendengar lah Teko. Oh ya ke? Ada tu alang Teko ada. Teko yang baca. Novel Nusantara tu. Tapi Mel tak faham lah. Mel tak ada baca novel tu. Cepat. Kau nak dengar lah macam novel Nusantara tu. Macam mana cerita dia, Grey? Bagi buku dia. Baca sinopsis je lah bagi. Baca. Okey lah. Aku cerita lah kan. Cakap. Biarlah kan itu je lah modal je. Ya. Okey. Ada waktu dulu. Okey. Waktu dulu ada berlakunya satu peperangan. Okey. Tu bila peperangan tu selesai, ada satu orang ni, dia lelaki, dia ada satu, dia ada keluarga. Okey. Keluarga dia waktu perang dia kematian isteri dia. Dan dia ada anak seorang. Dia ada anak seorang. Anak dia lelaki ke perempuan? Perempuan. Tapi bila perang tu selesai, dia tak dapat jumpa anak dia. Dia mencari anak dia. Anak dia kecil lagi waktu tu dia hilang tu. Dan dia ingat anak dia dah mati. Dia ingat anak dia dah mati. So, dia survive sorang-sorang. Sampai sekarang dia tak jumpa lagi anak dia. Cerita pasal ayah dengan anak. Yes, Nila. So cara dia survive, cara anak dia survive kat sana macam tu lah. Dan anak dia tak tahu sama ada hidup ataupun mati. During dia survive tu, and then dia pergi daripada satu kampung. Dia sebab dia duduk dekat situ, rupanya anak dia sepanjang dia dekat kampung tu, anak dia ada dekat situ. Anak dia ada dengan dia, tapi dia tak tahu tu anak dia. Menarik tak cerita tu? Eko tahu tak? Dalam novel tu, tak silap je kan, sinopsis tu, dia ada Alkisah. Kan? Tapi betul tau, Alkisah dia macam mana keluarga Rafael tu sendiri bersatu. Ada juga pasal Rafael tu dalam tu. Ya betul. Itu yang J tanya Mel tu. Bermulanya apa orang kata, bermulanya kehidupan family Rafael bermula di satu tempat, tapi tak tahu tempat tu kat mana tak kau. Apa cerita ni Mel? Barang macam-macam ni. Apa bah? Sudah. Allah. Tak bayar bil lah. Aku dah bayar. Aku tak bayar bil. Tak, tidak bayar Kau tak bayar bil Teko? Ni J uruskan Black company ni. Black Mel benda hari mana duit kamu ni Mel? Beli barang bimat ke? Auto F7 ya. Semua auto F7 disable rain ni. Black Optimus Shadow. Waktu jaga tu mak aku kira Tutup ke off je? dah bayar On ke off? Cuba tekan dua-dua tu. Oh yang ni. Oh macam ni. kat bawah hospital je. Black Yang mana satu? Yang mana satu? Oh ya sudah ya. Kanan atas nombor 2 ataupun nombor 1. Atas sebelah kanan. Ni dia. Macam tu rupanya. Biasalah kita pakai solar sebenarnya. Kita menjimatkan daripada kuasa menggunakan elektrik lah. Lepas tu kena manual lah. Oh okey macam tu. Oh okey. Oh macam tu cerita dia. Kenapa? Sekarang ni jadi pelik ni. Macam mana Mel dapat mesej yang begitu rupa? Kau tengah fikirkan macam mana rumah di dalam tu. apa yang hanya? Apa? Mesej yang tadi tu. Mel lagi kita tak tahu bah. Ya sebab tu bah tengah fikirkan dia tadi. Nanti saya unsurkan lah kepada Tuan Bangau. Diamond sauce lah santai betul lah. So dari tadi bah fikirkan masalah Mel tu lah.
Yelah. Oh, bengek. Kalau aku Budak, seorang budak ni yang pegang kaki doktor tu masuk. Sampai bapak aku cakap waktu tu, doktor boleh tak teman saya sekejap Kenapa? sampai isteri saya datang. Lepas tu doktor Teko ada lagi tak ni? bapak aku ni tengah Ada. lali lah. Sebab Aku tengah mana anak aku tidur tunggu ceritanya. dos ubat. Cerita hantu ke apa? Hantu kat luar? Bukan cerita Mel nak cerita novel. Sini cerita Bedtime novel. story. Mat Ni baru nak baca cerita novel tu. Baca lah. Baca lagi. Mel sama pula. Kak Ipah sama. Mel? Mel, apa-apa beritahu Mel. Mel tak baca. Jaga diri, okey? Mel. Okay, bah. Kenapa? Senang fikir. Pun terpiat ke apa? Tiba-tiba ambil tahu pula. Baik pula dia. Tak tahu dia. Pengairan Jirafat kan episod 1. G ke J? G. J ni adik kepada G. Hadirmu lah. Tak pernah ku sedari. Tak pernah ku fikirkan. Jangan gampang bah. Adikmu menyusahkan diriku. Siapa buat benda ni dah kejap. Bukan nak banyaknya kalau isu menjerangkan banyak. Kak Ipah tak nak sambung ke? Sambung lah. Kita tidur dulu lah. Nanti ambil ni kat luar jap. Baik. Tak ada. Mana nak keluar Mel ni? tak baca buku tu, bah. Bah? Bah? Bukan bah, J. Mel tak baca buku tu, J. Asyik bar. Tadi kan cakap dengan Nak saya panggil bar bah. ke? Tadi kan tengah cakap dengan bah. So, asyik. Bukan ni. Dah cakap dengan bah. Tadi dah panggil bah. Mana ada, takkanlah. Ish. Itu. Ni apa? Tapi kisah dia macam tu lah lebih kurang. Kalau dari cerita yang Ji tengok sinopsis dia tu, betul lah tak ikut cakap. Lepas tu dia ada kisah banyak sebenarnya ni sinopsis dia dalam tu. Dia ada 22 sinopsis yang 22 Dia ada macam-macam watak dalam tu dan 22 watak. akan digabungkan. Ada watak yang Penghujung cerita tu kena ambil tahu tu. family Rafael tu itu memang betul-betul lah. Itu memang betul-betul lah. Kisah dia kat sana. Memang dia kat situ lah. Kisah tu lah Rafael tu dia berkembang sampai ke seluruh makhluk halus. Sebab tu kalau tengok kan Rafael Yang daripada segi yang halus ni datang Rafael ni ke? mengganggu yang lebih kurang macam tu sebab Rafael apa? ni datang bila Rafael kau akan berada dalam family Yes, Rafael. boleh ke? Boleh. Rafael ni? tengok orang-orang yang kena Tak tahulah Rafael bukan J. Itu Rafael lain. Bukan J. Itu Rafael. Family dia asal usul di situlah bermulanya asal usul Rafael tu. Dekat sana dia bermula dekat sana. Salah ke beranak dia jadi diri? satu family. Dia start dengan ada seorang perempuan dekat sana. Sebab tu dia kembangkan jadi Rafael. Dia asal dalam sinopsis tu family dia asalnya Ramzi. Lepas tu terciptanya family turun-temurunnya Rafael tu. Dia start daripada kampung tu lah. Kampung yang Jib. Mak tengok kampung apa dah? Ada satu kampung tu dalam Nusantara tu. Kampung Pinang sedap. Ada family Rush tak kat sana? Apa ni Kak Ipah ni? Keturunan Rush tak ada Rush? Apa Rush? Kenapa Mel? Mel nak menjadi sebahagian keturunan Rush ke? Tak, bukan. Mbak Sudi je nak ambil Mel. Rasanya J akan nak Apa ni? Tukar Miss Rush ya. Tidak je lah. Orang tanya je. Orang nak Apa yang bergurau tidak? je. Yang Tak adil lah. Nak cakap je. tak boleh bergurau langsung lah. Orang Ya nak Allah, tanya-tanya. siapa cakap tak boleh gurau? Bah pun gurau je apa Mel ni? Daripada tadi lagi dah. Okay. Macam tu J minta diri dululah. Nak baca novel lah. Sama dah minta dia nak baca novel. Okay. Okay, Grey. Sweet dream ah. jaga hospital tu.
Dah habis ke? Orang buat apa kat dalam? Dah. Tak tahu lah. Sama lah. Macam tu. Mungkin Mbak boleh duduk kan? Lalim. Boleh tidur sini. Oh, boleh tidur sini. Daripada kau dengan Nur, takkan aku tak aku saja nak buat teruk, nak kacau dia. Okey, Haji, kena Haji. 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 Haji Kita ada masalah. Kita ada masalah ke, Haji? Tak adalah. Apa kau ni? Oh. Aku nak cakap. Aku... Haji, nak mata siapa? Nak mata siapa? Live 8 lah tu. Nak mata siapa? Nak mata siapa? Cakap nak mata siapa? Kalau aku jumpa aku je nak bantah siapa? Haji jumpa aku nak bantah siapa? Bantah siapa? Ni, apa... Aku nak cakap, aku nak... Jangan naik kuda je. Howdy, tuan. Aku nak pergi membaca buku ni, buku novel cowboy. Jadi jumpa lagi besok Kan nak howdy tuan. Selamat tinggal tuan. Ingatkan Nanti jangan lupa ke Valentine ya tuan. Ini tuan sampai ke petang oh. Dah tak tidur tuan ni. Dulu sisi pamit, sekarang dah tuan-tuan dah pula sekarang. Jaga-jaga je. Cuti 3 hari nanti. 3 hari? Nanti. Jagi kan tahu masuk kena tendang. Betul. Semalam dia kena warning kan. Aku gelak dulu, sebelum aku kena tendang. Sebab ada orang yang mahu. Jagi kena kacau dengan ni, dengan om-om kan. Okay guys, kita akan ke Nusantara lah saya rasa. Nusantara. Ya. Dan kita akan ke Nusantara. Kita akan baca novel. Sebelum tu